Kes penemuan 6 rangka manusia di sebuah rumah terbakar di kebun kelapa sawit, Kangkar Pulai, Johor, telah disahkan sebagai kes bunuh yang kejam. Berikut adalah ringkasan berita terkini mengenai kejadian tersebut. Penemuan dan identiti mangsa. Rangka tersebut ditemui pada 9 Januari 2026 oleh seorang lelaki berusia 48 tahun yang sedang mencari bekas isteri dan anak-anaknya yang telah lama terputus hubungan. 6 mangsa terlibat, seorang wanita, 4 anaknya, dan seorang lelaki dewasa yang dipercayai rakan kepada wanita tersebut. Keadaan mangsa, bedah siasat mendapati kesemua mangsa dipercayai telah dibunuh dan mayat mereka dibakar di dalam rumah tersebut kira-kira 3 bulan sebelum ditemui. Tangkapan suspek. Pihak polis telah menahan 4 individu warga negara tempatan berusia antara 19 hingga 35 tahun pada 21 Januari lalu di sekitar Iskandar Puteri. 2 daripada suspek lelaki akan didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru pada hari Rabu di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. 2 lagi suspek dibebaskan dengan bon jaminan dan akan menjadi saksi pendakwaan. Motif dan latar belakang. Walaupun motif spesifik pembunuhan masih dalam siasatan lanjut, beberapa fakta penting telah didedahkan oleh pihak polis. 1. Hubungan dadah. Siasatan awal mendapati kesemua suspek dan 2 mangsa dewasa adalah rakan penagih dadah. 2. Rekod jenayah. Kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau dan 3 daripada mereka positif dadah jenis methamfetamin semasa ditahan. 3. Lokasi terpencil. Rumah tempat kejadian terletak kira-kira 2 km dari jalan utama, tidak mempunyai bekalan air atau elektrik dan dipercayai menjadi tempat tinggal mangsa selepas berpisah dengan ahli keluarga lain. Kes ini diklasifikasikan sebagai pembunuhan kejam yang melibatkan kanak-kanak yang tidak bersalah. Pihak polis percaya penglibatan dalam aktiviti penyalahgunaan dadah merupakan faktor utama yang menyumbang kepada tragedi ini. Terdapat beberapa maklumat tambahan yang lebih terperinci hasil daripada sidang media Ketua Polis Johor pada 3 Februari 2026. 1. Maklumat terperinci mangsa. Polis mengesahkan identiti mangsa yang terdiri daripada seorang wanita dan 4 anaknya, remaja perempuan 17 tahun, 2 kanak-kanak perempuan berusia 5 dan 9 tahun, serta seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun. Seorang lelaki yang merupakan rakan kepada wanita tersebut. Fakta menyedihkan, keempat-empat anak wanita tersebut didapati tidak mempunyai rekod persekolahan, menunjukkan mereka hidup dalam keadaan terabai sebelum kejadian ini berlaku. 2. Keadaan lokasi kejadian. Rumah terbiar tersebut terletak jauh di dalam kebun kelapa sawit, kira-kira 2 km dari jalan utama. Kawasan itu sangat terpencil, tidak mempunyai bekalan air mahupun elektrik, dan berhampiran dengan sebuah kuil terbiar. Mangsa dipercayai telah tinggal di situ selama beberapa bulan selepas wanita itu berpisah dengan suaminya. 3. Kronologi penemuan. Suami wanita tersebut telah berusaha mencari isteri dan anak-anaknya yang hilang sejak 3 bulan lalu. Dia mendapat maklumat mereka berada di rumah tersebut dan pergi ke sana sendiri pada 9 Januari 2026. Di mana dia menemui rangka manusia tersebut di dalam sisa rumah yang telah hangus terbakar. 4. Perkembangan pendakwaan. Tarikh mahkamah. 2 suspek lelaki akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru pada hari esok, Rabu untuk pertuduhan rasmi di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Saksi pendakwaan. 2 lagi individu yang ditahan sebelum ini telah dibebaskan dengan bon jaminan polis untuk dijadikan saksi utama bagi pihak pendakwaan. 5. Pengesahan forensik. Pasukan patologi dari Hospital Sultanah Aminah mengesahkan kematian mangsa dianggarkan telah berlaku kira-kira 3 bulan sebelum rangka mereka ditemui. Rangka-rangka tersebut ditemui dalam keadaan tidak terlerai, namun mempunyai kesan terbakar yang teruk. Pihak polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi lanjut yang boleh mengganggu proses perbicaraan di mahkamah nanti.